Tadi aku cakap kat wife aku nak keluar kejap nak pergi collect parcel. Tak sempat aku habiskan kopi, dia dah siap tukar baju. Jarang orang perempuan siap cepat, takut kena tinggal lah tu. Jomlah nak ikut, lauk pun dah habis katanya. Selalunya aku sendiri yang beli lauk atau apa-apa barang rumah, dia tinggal order je. Kali ini dia nak ikut pula. Mungkin dia bosan kat rumah. Yalah, suri rumah. Seharian buat kerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang dia pun nak ambil angin kat luar juga. Tak pun dia termakan racun anak perempuan aku. Anak aku setiap kali balik dari kedai dia akan cakap, "Ibu, akak kaunter tadi senyum kat ayah." Lepas tu dia cakap love you. Alamak dek, akak tu jaga kaunter. Takkan dia nak buat muka ketat je. Lepas tu dia cakap thank you, bukan love you. Kau ni saja nak sakitkan hati ibu kan. Sampai depan kedai aku bagi kad band, suruh dia masuk sendiri. Belilah apa-apa yang dia nak. Baby ni biar aku yang jaga. Sambil-sambil tunggu tu, aku layanlah anak aku ni. Bosan kat dalam kereta, aku tunggu kat luar pula. Lama betul wife aku kat dalam, sampai tertidur budak ni. Setelah lama menunggu, Alhamdulillah wife aku dah keluar. Aku ingatkan dah sesat kat dalam kedai tadi. Nampak dia keluar, aku pergilah tolong dia angkat barang masuk dalam kereta. Sampai je kat rumah, aku tengok resit barang apa yang dia beli lama sangat tadi. Satu barang pun tak ada untuk dia. Semuanya barang-barang dapur dan barang-barang anak. Sebab itulah aku tambah sayang kat dia. Tak pernah nak ambil kesempatan sebab dia tahu kalau dia ambil kesempatan, hujung bulan nanti kami akan kesempitan.